Main kereta hari ni pukul 7.30 pagi. Pak Long dah sampai ke kebun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa abang cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Pak Long bawa barang. Kalau biasanya Pak Long main dengan motor ya. Kalau Pak Long tak bawa barang. 7.30 pagi Pak Long dah ada di kebun. Cuaca sangat baik hari ni. Cuaca mendung-mendung macam tu. Agak sejuk, ada kabus. Jadi dari petang semalam lagi Pak Long sebenarnya dah merancang nak buat apa pagi ni. Pagi ni Pak Long bawa tong racun, Pak Long bawa racun. Hari ni kita akan sembur racun bekas kita mesin hari tu. Pak Long dah mesin daripada belah sana sampailah ke depan sebelah sini. Dah ada sikit kawasan yang dah mesin. Kawasan tu kita racun dulu. Kalau kita duk mesin kawasan lain pula, kawasan yang kita mesin 2 hari lepas tu akan mula naik balik. Kita nak kawal, nak kontrol pertumbuhan rumput supaya tak naik dengan cepat. Jom. Tong racun ni Pak Long dah cas dah di rumah. Sekali kita cas tong racun boleh guna 10 kali, 8 kali boleh guna. Biasanya Pak Long akan bawa balik cas bila dah guna 8 kali macam tu. Kemudian kita bawa main guna balik. Cik, ni adalah tong racun yang nak kata macam mana, bukan automatik. Dia guna karat lah. Tak payah duk pump cerek macam ayah kita guna dulu, tok kita guna dulu. Dan tong ni pun murah saja. Pak Long syorkan kat hampa, kalau hampa nak beli tong-tong jenis macam ni, hampa belilah di online shopping saja. Lebih murah, murah sekali ganda berbanding dengan kedai-kedai fizikal. Minta maaf peniaga-peniaga kedai fizikal. Pak Long cerita benda ni, Pak Long nak tunjuk kepada penonton-penonton Kebun Abah kat mana kita boleh save bajet. Macam ni kita boleh save bajet. Dan tong ni kalau kita jaga setahun boleh tahan, tak ada masalah. Dan Pak Long juga menggunakan racun lah. Racun pun Pak Long akan guna racun garan ni. Garan 566. Pak Long dah banyak dah guna racun. Ada yang racun yang Pak Long jual dulu cap apa? Kepala rimau. Hak tu pun bagus juga. Tapi dari segi ekonomiknya, yang ni lebih bagus. Sebab racun yang cap kepala rimau tu, dia boleh guna sekali ataupun 2 kali saja. Kuat. Agak mahal sikit berbanding dengan yang ni. Kita beli 4 liter boleh guna lebih daripada berapa kali, 10 kali pun lebih. Jadi yang ni lebih murah. Tak mana nak beli? Ada dalam TikTok pun ada. Dalam TikTok Pak Long pun ada, Pak Long bagi link di sana. Kalau pun nak beli pun boleh juga. Cek, kita menggunakan racun ni hari ni. Cik, Pak Long ambil gambar dari kereta Pak Long. Kita bawa ke depan sikit, cik nampak tak? Tang mana Pak Long dah misi rumput. Daripada belakang sana tu, belakang lauk ayam tu, bawa mai ke depan sini. Betul dengan garisan ni. Hak ni pula betul dengan pokok serai tu. Kawasan sini. Yang lungguk tu tak dapat nak mesin sebab kita menggunakan mesin tolak. Hari ni nak pump 2 racun lah, 2 tong racun kot. 2 tong racun boleh. Kalau 1 tong racun tu macam tak rupa nak cukup, 2 tong racun kita bancuh. Guna garan 566. Ni. Jom kita pergi bancuh di sana. Di sana tu Pak Long ada tadah ayak. Dan hati-hati, takut racun termasuk dalam tempat tadahan ayak tu. Sebab ayak tu kita gunakan untuk bagi minum ayam. Proses nak meracun ni, elok kita meracun sebelah pagi. Meracun sebelah pagi, pukul 8 pagi, sekurang-kurangnya ambil masa 4 jam sampai pukul 12 macam tu. Kalau tak hujan, panas elok, insya-Allah rumput yang kita sembur akan mati dengan elok lah. Tapi kalau kita sembur pukul 8 pagi, pukul 9 dah mula hujan, tak jadi ya. Hampa kena sembur sekali lagi. Di sini Pak Long tak mau sembur sebelah petang sebab
Kalau kita sembok sebelah petang pukul 6 macam tu, biasanya pukul 8, pukul 9 malam di kawasan Temeloh lah buat masa ni dia mula hujan. Kita tak mau ambil risiko. Kalau ambil risiko, rugi saja. Kita menggunakan racun, kita kudrat kita, tapi nak kena ulang buat. Kawasan agak teruk sikit sebab dah 2 bulan dah Pak Long tak mesin rumput. Mesin rumput yang galas tu memang out dah. Pak Long dah buang dalam tong sampah saja. Kita ada mesin yang tolak. Kalau mesin tolak tak boleh masuk di sini. Tu kita nak bancuh di situ. Mai. Racun garam ni, kalau kita tengok di bahagian belakang, kita boleh sembok di kebun-kebun, termasuklah kebun sawit, kebun lada hitam, kebun limau. Dia punya kadar untuk kita nak bancuh, ada dia tulis di belakang sini. Biasanya Pak Long gunakan lebih kurang dalam satu penutup ataupun satu penutup setengah saja. Okey. Bismillah. Yang tu saja. Tong ni boleh memuatkan 16 liter. Kalau hangpa nak beli tong, beli 16 liter sudahlah. Janganlah beli sampai 20 liter. Tak larat nak galas. 16 liter pun kita masukkan ayak dalam ni 12 saja. Jangan duk terbiang bubuh sampai 16. Jaga postur badan, jaga sikit badan-badan kita ni. Ini antara 10 hingga 12 liter saja. Tak payah banyak-banyak. Bancuh 2 kali tak apa. Tengok. Ini 10. Sudah cek, tak payah banyak-banyak. Pak Long tak larat nak galas. Tua dah. Okey. Jom Pak Long bawa pergi luar, kita pergi goyang kat luar. Allahumma salli ala Muhammad. Tentu hampa tertanya-tanya kan, pasal apa Pak Long sembok racun di kawasan yang dah mesin, bukan kawasan yang belum dimesin. Kita ada prinsip yang tersendiri. Pak Long pernah cuba, kita dah mesin, kita dah sembok dah di kawasan yang belum mesin. Tapi hasilnya nampak buruk. Bila pokok-pokok yang belum dimesin, yang tinggi-tinggi macam ni mati, nampak keadaan tu macam berserabut sangat. Tapi kalau kita mesin dulu, selepas 2 hari ataupun 3 hari, Pak Long akan sembok, dia punya mati tu nampak cantik lah. Pandangan mata. Itu atas diri sendiri lah. Kalau hampa rasa hampa nak sembok saja tak mesin pun, tak apa, tak ada masalah. Pak Long tak ada emas, Pak Long memang dah bawa dah. Ni kita tutup.
Macam tu. Test tengok jalan ke tak jalan. Jalan. Okey, jom. Oh. Okey, jom. Oh. Start saja, habis dah kawasan belakang tu. Tak sampai pun 5 minit. Kita nak lajak ke depan. Setakat mana boleh pergi, lagi kita pancung satu lagi. Hampa ikut balong lah. Luas juga kawasan yang baklum racun untuk satu tong. Sikit je lah. Kawasan tu sikit je lah. Jadi kita tak payah pancung sampai 10 liter. Kita pancung lebih kurang dalam 5 liter saja. Jom. Ada belen-belen sikit lagi. Kalau nak bubuh di pagak ni saja. Sikit je ni. Alhamdulillah selesai cek. Lebih kurang dalam 20 minit, 25 minit macam tu. Kita tak balik tong racun.
Palung ada kerja-kerja lain pula. Nanti Palung nak buat kerja lain. Palung rasa cukup dulu video untuk hari ni. Hari ni kita main meracun lah kawasan yang dah Palung mesin. Lepas ni kita masuk mesin sikit-sikit lagi di kawasan-kawasan mana. Masuk mesin kita racun. Masuk mesin kita racun. Racun yang Palung bubuh ni dia boleh bertahan paling-paling lama pun sebulan macam tu saja. Macam episod lepas Palung cakap tak ada racun yang boleh tahan sampai 3 bulan. Tu semua pemohong saja tu. Racun boleh tahan sebulan saja. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana pamai tengok di channel Kebun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.